Hello guys. Hari ni kita hiking bersama geng Perah Baju. Jadi buat video kenangan. Hari ni kita masuk YouTube. Oh, ada YouTube. Ada channel. Ya. Oh, like. Nanti like and subscribe ya. Yes. Alright. Perjalanan hari ini bersama teman-teman sekerja. Ramai ni. So hari ni kita dah nak turun. You punya. Kena ikut juga kali kalau. Sini jap. Sini tangga. Itu Tu naik stesen 5. dah turun juga. Sama, dia sama ya. Oh, sama ya. Ha, sama. Oh, yang ni lagi turun tajam lagi. Ha. Buat jumpa tali. Ni kalau naik udah turun. Oh, yang tak boleh. Ambil lutut. Tadi kau nyebut mak sana. Ha? Kami nyebut mak sana. Kat mana? Tu. Oh. Oh, turun kami laju. Naik ada sikit kan. Hei, turun kami laju ni. Oh. Turun G5. Oh. Turun laju noh. Oh, naik slow. Ha? Okey, thank you. Tak, dia orang laju. Dia orang naik slow, turun laju. Sekejap lah sudah tinggal jauh kami. Tu. Tu. Orang. Kita punya kawan. Oh. Tadi naik lambat. Ya action mah. Action. Okay. Turun jalan lain, saya ni aku tak stop GPS ni tadi. Oh, tuan. Dah keluar rumah. Otak tuan lain jauh otak. Nama tuan tangga otak. Tuan ni, tuan ni. Boleh kita. Ha. Alamak, yang. Oh, turun tangga tadi ya ni. Oh, tuan ni. Tangga shortcut tu. Hak tu kami naik ni. Dia pun tuan shortcut. Tak shortcut mana pun. Angkat. Angkat dia. Bukan. Itu sangka dia eh. Nama kami panggil dia Pendekar Penyu. Ha, panggil dia. Turun kami laju botak ni. Dia cekam tak? Kaki cekam tak?
Tanah cakap. Hmm. Tak rasa sakit langsung. Aku syok ah. Best ah. Jadi kena beli kat orang satu lagi. Jalan. Berhenti lah, bukan main laju Dah je. sebab paha aku je bagi tanda-tanda nak krem lah. Tak tahu aku tak bagi turun cokat. Hang kata. Itu hang turun laju ni. Dah turun jalan ni lah. Turun kat no. Oh. Turun dia nombor 1 buat video ni. Hang nak ikut cokat sangat. Oh ya ke? Tak ada beza pun. EO nampak macam berminat lah. Awak yang kata apa? Kena join kau sekali-sekala ni. Buat hari Jumaat ni. Tu lah. Sejam ya. Lagi kita dapat perangat kan. Main awal. Sati perangat je dia. Lagi yang betul aja. Naik turun sejam. Boleh hari-hari macam ni kan. 2 kilo. Naik sekilo turun sekilo. Hujat pun bukan main laju. Jangan nak minta dia. Kalau sempat ke ajak Mina ayat tengok dulu. Ustaz David. Nak pause apa pula? Oh ya ke? Sampai anak hilang. Anak ni kat mana ni? Ingat rumah. Tak apa tau. Tadi pergi ambil kasut tu. Kat JNT. Oh, baru sampai lah. Botak call. Wei anak hang ke? Anak siapa ni main kat luar ni? Malam banyak kotak pula tu dengan GB kok. Lepas tu aku call lah Ustaz David, aku tanya anak hang kau. Dia turun dia laju. Dia nombor 1 dah turun. Siapa? Turun laju nak. Okey guys, kita dah nak sampai. Dah dengar loceng ah. Ting tong. Loceng. Ha. Ya kalau hujan tak boleh naik laju-laju macam ni kan. Mejak hari tu nak tergelongsor dah. Kotak bersama. Aku pun tak tergolong sok waktu turun. Jalan licin. Masa tu dalam basah. Waktu tu lepas hujan. Dia tak kena macam ni. Lepas hujan tak syok naik jalan lepas. Hijab hari tu berjalan basah. Kita orang naik dia. Dia nak terlentang. Tempat yang hang kena tu lah betul tak? Tinggal pun. Lusa naik ayak. Weh, stop sat ni ah. Ha. Stop tak? Selang sehari. Kami dah 2 hari betul-betul dah. Ya tu. Buat hari tu tak. Pelan-pelan lama-lama. Hai orang dalam video. Lama-lama seminar ni tau. Dah ayat kopi. Best orang cok sikit. Oh. Tak pernah ya. Hari ni tak ada kecewa kok. Kopi dia sedap. Oh, sangat curam. Ini tangga tak air kita. Lagi lah. Oh, second last. Tapi pendek je satu. Ya. Last depan. Jat, dia ayat nyok lu Jat. Jat. Dia ayat nyok lu. Habis dia ayat nyok. Berapa jam? Habis tangga. Sampai lah. Kotak dah makin kurus dah tengok. Ha? Anda makin kurus ya. Ya kan. Hijau. Baru nak 2 kali meh. Tiga, empat kot. 3 kali. 4 kali, 4 kali. Kali. Tak nampak dah kurus kotak. Gini kakak, jangan mainkan perasaan saya.
Nampaklah sikit. Tak, dari belakang aku weh. Ha. Dari belakang. Hang kempeskan perut kan? Ha? Hang kempeskan perut kan? Dah. Nampak aku ya? Dia grip bang. Tengok. Kita tak rasa nak berlusur. Nak beli kak. Kita tak rasa nak gelosor. Macam kasut Encik Ray bagi kan saya macam takut-takut kan nak turun laju kan. Tu, dengan kasut barunya. Kalau hang tengok kat pokok-pokok dia tak ada, hang cari ikut celah-celah. Mesti ada tongkat. Ha, macam tu ada tu. Kayu terbalik je kan? Ni Kan tu. Tumbang. Oh ni banyak. Kakak ambil kat sini lah kat ni. Biar apa? Kayu ni tongkat ni. Hang kata kat dia kalau hang takut tak larat, hang ambil tongkat. Memang ada tongkat dia tu. Ambil ya ada, hang kata. Tiga di sana. Pambut pula. Api ya. Aku pergi hang. Tak jadi Ha, go. boleh. Hang tinggal aku. Okay guys. Yo penat dengan saya jadi kau. Jangan lupa Tak boleh meja. like dan subscribe. Like dan subscribe. Jom tengok dulu.